Gaji 3,000 sebulan tuan-puan, kalau 10% kita ambil at least RM300. Untuk mereka yang kerja makan gaji ni tuan-puan, setiap bulan kita akan dapat gaji, betul tak? Bila kita dapat gaji, adakah 100% daripada gaji kita belanja? Jawapan dia tak tuan-puan. 100% daripada gaji tu mungkinlah 80 ke 90% adalah untuk kita belanja. Tak kisahlah nak makan, minum, bayar sewa rumah, komitmen apa semua. At least tuan-puan simpan 10% untuk kita buat tabungan. Takkanlah tuan-puan kerja penat-penat, sedikit pun tak ada buat tabungan. Itu bahaya tuan-puan. Sebab apa? Sebab gaji yang kita dapat ni, kita akan dapat selagi mana kita sihat. Selagi mana tuan-puan ada tenaga, tuan-puan boleh bekerja, jual masa, tuan-puan dapat income. Once tuan-puan sakit, nanti kena buang kerja. Kalau lama sangat tak kerja. Jadi macam mana kita nak survive sewaktu kita tiada pekerjaan nanti? Jawapan dia dengan tabungan. Jadi sebab itulah orang yang kerja makan gaji, tuan-puan allocate at least lah 10%. Saya bagi satu contoh Kalaulah Encik Baharom ni, gaji dia 3,000 sebulan. Gaji 3,000 sebulan tuan-puan, kalau 10% kita ambil at least RM300. Jadi RM300 yang Encik Baharom ada lebihan tu, Encik Baharom kena masukkan ke dalam akaun emas Gap Public Gold. Kalau 300 ni mungkin Encik Baharom boleh dapat emas ni dalam 0.5 gram. Jadi itu formula yang saya bagi based on pembacaan saya dan saya follow mentor kewangan iaitu Tuan Azizi Ali. Jadi Tuan Azizi Ali cakap apa tuan-puan, kalau kita ada income, at least 10% daripada income kita kena buat tabungan. Kalau tak buat tabungan 10% tuan-puan, maksudnya keuangan kita tu agak teruk lah. Jadi siapa-siapa yang nak menabung emas di bawah bimbingan Cikgu Ridwan, boleh isi sahaja beg biru dekat bawah. Lepas sahaja habis sesi live ni, saya akan hubungi tuan-puan untuk saya bantu tuan-puan menabung.